Aku nak langsung kepada saat engkau diberitahu akan dikeluarkan daripada penjara 10 tahun di dalam. Macam mana perasaannya waktu tu? Perasaan Ingat tak dia, waktu tu bila cakap, "This your last day"? 9 tahun aku duduk prison Tihar Central. Tihar Central. Okay, 9 tahun. So lagi setahun yang aku nak habis tu, diorang transfer aku pergi Mandauli Jail. Apa beza dia? Mandauli Jail tu prison baru. Diorang baru buat. Full AC. Aircon. Aircon. Gila babi. Left one more year to go, aku kena transfer pergi sana. Okay. So budak-budak semua sedih. Alamak. Budak-budak sedih cakap, "Bye." Pasal diorang tahu aku dah nak keluar apa. So barang-barang mana yang aku ada, aku hand over. Ada handover. Aku hand over. Okay, ni ambil pandai-pandai Cina korang. tu kau tak kasih lah? Tak. Kau tak kasih lah? Pasal dia dengar aku tak ngam. Dia pun nyari-nyari kena bunuh. Ui. Dia nyari-nyari kena bunuh. apa cerita Dia dia? con orang. Dalam tu. Dia con orang. Itu pun dia dah duduk for at least 4 years kat dalam. Dia start, he's trying to be smart. I see. Dia nak con orang. Dia jual, dia pun jalan. Tapi dia jual dulu, dia cukai. So macam orang dapat tahu. Habis orang feedback dengan aku. Tahu cakap, okay, tak apa, nanti aku berbual dengan dia. Aku berbual dengan dia. Barang aku pun dia pernah kasih lesap. Dia pergi court, dia bawa balik pun pernah lesap. Aku diamkan. Ni batok ni, kalau batok jenis dok kena budi ni, kita jangan beri muka lah. Kepada batok-batok yang dok kena budi tu, kita jangan beri muka. Pantai. Nak pantai-pantai kan. So on that, there's one particular day, diorang datang approach dia, akhirnya serang dia. 7 orang, diorang dah buat keluar dagger semua. Memang nak bagi habis lah. Diorang nak cucuk dia kasi mati. Pasal diorang bagi diorang cakap, dia ni dah melampau. So I have to step in. Sekali diorang cakap, kau nak tolong dia, dengan kau sekali kita kasih. Kewang. Aku cakap, aku anything meh. Kau nak proceed aku, okay, kita tengok siapa proceed siapa. Pasal aku pun ada orang juga. I have my own people who back me up. So kita berbual settle lah. Terus aku cakap, kau bayar dia balik lah. Yalah. Pay him whatever it is lah. No choice, dia bayar. Maaf, aku nak tanya, kenapa waktu tu kau masih nak backing kau nak selamatkan keadaan dan tidak biarkan saja untuk dia be accountable dengan kesalahan dia? Bukan apalah, kita pandang kita ni satu negeri lah. Iyalah. Kau masih pandang itu Aku masih pandang. Kalau kau putung darah, kau merah, aku pun merah apa. Betul lah. So if I left that prison, I going to another prison, aku tak boleh tinggalkan dia macam itu. I see. So what aku ada semangat kenegaraan tu cuma aku tak kasih barang aku kat dia lah. Aku kasih pada orang-orang lain lah, yang mana aku lebih percaya, yang boleh jalan bisnes punya, yang kau ambil ni. Dia pernah cakap, asal kau tak nak kasih aku? Asal pasal kau pernah tak jujur dengan aku. Aku cakap, asal I don't want. You want to earn, you find your own ways. How I find my own ways, you find your own ways. Aku gentle macam itu. Kasih dia jalan sendiri lah. Pandai-pandai kau lah. Kembali kepada tahun dekat prison baru.